Kita nak belajar malam ni. Okey? Kak Raili. Okey. Okey, saya nak tanya dulu. Malam ni kita nak belajar benda? Malam ni kita nak belajar benda? Cepat jawab. Malam ni kita akan belajar. Okey, semangat semua. Malam ni kita akan belajar benda? Baik kursi dulu saya. Malam ni kita akan belajar, okey, sunat wuduk. Apa makna sunat? Iaitu buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Okey. Yang pertama yang kita dah belajar sunat wuduk apa dia? Iaitu apa? Apa dia yang pertama yang kita dah belajar malam? Iaitu apa? Cepat jawab. Baca ta'awuz. Okey, nak baca ta'awuz ni bila? Bilakah dibaca? Nak baca bila tu? Tu. Ta'awuz ni nak baca bila? Adakah masa basuh muka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca bila? Sebelum baca bismillah. Ya dah. Masa mana? Dah. Ya, ketika nak ambil wuduk. Betul dah ya, man? Masa mana tu? Masa a'udzubillah tu sebelum. Sebelum perbuatan wuduk. Faham? Sebelum. Sebelum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu. Perbuatan wuduk. Baca bismillah sebelum makan nasi, baca masa mana? Jawab. Baca sebelum bismillah tu makan nasi tu masa mana? Masa makan ke sebelum makan? Saya jawab. Sebelum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Baru makan. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Ni, contoh kelab nisang. Nampak? Kelab nisang ni saya nak baca bismillah masa mana? Masa koyok ke? Ke masa sebelum letak dalam mulut ke? Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ke letak tu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tu. Sebelum. Sebelum cap puak tu. Yeah. Okey, faham? Ambil wuduk pun. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh. Sembuh. Bersembuh lah. Kembur. Jual juga ke? Jual RM2. RM2 saya ni. Ada 10 ekor dalam ni. Faham? Yang pertama baca a'udzubillah. Dan baca bismillah. Lepas tu basuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Ju. Banyak makan coklat walakan. Tu lah, tulang ada depan. Ya, 10 ekor RM2. Masa nak basuh tangan bukan masa basuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Tu faham? Okey. Kejelasan? Jelas lagi? Bukan ekor sah, utir. Tak apalah. Bukan ekor, utir. Okey, tak apalah, utir ke ekor ke sama. Okey. Garis molek. Okey. 2 sen ekor. Ya, betul. Okey, kejelasan lagi malam ni. Kejelasan lagi. Kejelasan ni. Okey, bagus. Rupanya banyak benda lagi kita tak tahu dah. Betul tak? Bila belajar satu kejelasan tu. Dulu pakai angga orang. Tidak ketepatan dulu. Tidak kejelasan betul. Learning. InsyaAllah. Okey. Sambung lagi. Dia dua baca a'udzubillah ni 2 riwayat. Yang pertama baca a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim. Pun boleh. Ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 2. Sedap bunyi coklat tak ai? Tu. Faham? A'udzubillahis samii'il alim pun boleh ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Kalau bilik air sekali dengan tandas macam mana Ustaz? Tak boleh baca lah. Tak boleh baca lah. Mana boleh baca? Jadi tak apalah. Sunat je tak baca pun tak ada masalah. Faham? Sah wuduk. Sah wuduk tu. Baca dalam hati boleh tak? Dalam hati tak panggil baca. Lepas tu mayang. Bacaan dalam semayang. Baca dalam hati sah tak? Saya jawab. Kalau kata baca dalam hati. Kalau kita solat, kita semayang, kita baca dalam hati sah tak? Sebab dalam hati dia tak panggil baca. Baca mulut. Kalau hati dipanggil ingat. Betul tak? Dalam hati ingat. Dia panggil ingat dalam hati. Dan tazkir, apa dia? Zikir-zikir tu kan. Kenapa? Dia lafaz mulut ni. Allahu Akbar. Tu bacaan bunyi je Haji dah. Haji Sunni Zaim. Lama tak nampak Haji. Tak sah lah Ustaz weh. Dah. Jadi baca bismillah dalam hati. Tu bukan panggil baca. Baca ke mulut. Lepas tu orang baca Quran kan. Ke mulut. Baru dipanggil qauli. Qauli sini qaulun. Kalau ingat dalam hati tu boleh ke Ustaz? Ingat. Dia kata sunat baca. Bukan sunat ingat. Ni padang ni. Dia kata sunat baca. Bukan sunat ingat. Betul tak? Dalam hati tak bagi baca. Baca mulut. Mesti berlapah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ni. Niat sini. Kalau niat di sini, jadi tak? Ini lafaz niat. Tolong dengar di telinga. Faham ke? Wah, dah agak ni sang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi CEO dan semua. Waalaikumsalam. Cik Zainul. Faham ke? Kak Cik makan seorang. Pakat beli lah kita makan ramai-ramai. Sambil belajar. Tak kelak ni sangat. Pak makan. Okey, faham? Jelas ke kan? Jadi tak payahlah baca Ustaz dah kalau dah boleh air dah. Nak baca gananya dalam jambang. Coklat rasa apa? Rasa nisang. Dia ada kacang dah. Sambil-sambil tu. Esok pakai order dah. Dengan kita ngunyah. Akulah. Ustaz, zikir dalam hati ke lafaz mulut? Cik Yaya. Dia kata baca. Baca mesti mana? Baca mesti di mana? Kalau bacaan dalam solat, baca tu mesti dengan mulut. Kalau baca dalam hati, tak jadi mulut. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, faham? Jelas itu dah? Kita sambung lagi. Share lagi. Sambil-sambil share. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, mengadap Alhamdulillah. Menghadap kiblat, okey? Masukkan dengan menghadap kiblat. Ni, tengok. Kalau ini kiblat, kita ambil semayang itu menghadap. Ni. Dipanggil menghadap. Okey, ini sunat saja deh. Tak menghadap pun masih lagi sah. Ya. Okey, saya nak tanya. Apa hukum kita tidur kaki menghadap kiblat? Apa hukum kaki ketika tidur menghadap kiblat? Haram ataupun apa hukum dia? Saya jawab. Haram. Lagi. Sunat. Lagi. Makruh. Lagi. Sunat. Boleh. Haram. Sunat. Makruh. Reka. Kerekaan. Rasa-rasaan. Kerekaan. Bagus. Reka lagi. Bagus. Bagus, reka lagi. Boh lagi. Bagus. Kerekaan. Tahu. Rasa-rasa. Bagus. Boh. Reka lagi. Boh lagi. Tembok. Tak ada apa-apa. Kerasaan. Bagus. Ketidaktahuan. Tidur je.
Inilah kita ni orang panggil wak bijak. Faham? Tak belajar ni, ubuh je ni. Betul tak? Pak khabar makruh, haram, sunat, pakai ubuh je, betul tak? Ke pernah belajar? Ubuh lagi, tulis lagi. Tulis. Wak bijak. Mesti tak pernah belajar ni rasa ubuh. Ubuh. Mai agak-agak sedap gamuk awakmu. Sedap gamuk. Rasa. Mana boleh? Sedap gamuk. Tak tahu. Senang gitu. Ada baca tapi lupa. Pandai. Sekak jarang lah ke? Ada dengar ustaz cakap arang. Ada belajar dah pakat tembok. Okey, dengar molek. Dengar molek tu, dengar. Kalau orang itu sakit yang enggak bisa dia berdiri, dia enggak bisa meriring, melentang, dia netang. Jadi macam mana dia nak solat? Cuba jawab. Kawan tu gemuk, tok dia gemuk. Sakit dia nak jalan. Kenapa? Dia nak solat tu dalam keadaan netang, kaki mesti menghadap apa? Jawab lu. Kaki dia mesti menghadap ke mana? Tok gemuk. Sakit. Nak mayan netang. Kaki mesti menghadap kiblat. Betul. Dah kita pula kuring. Nak akad tok tu nak pusing-pusing amal gitu lah. Jadi tok kita biarkan dia tidur menghadap kaki ke kiblat. Apa hukum? Haram hukmu tok tu. Itu. Sedap gamuk. Haram tok tok je kaki menghadap kiblat. Dah lepas tu siapa nak akad tok nak mayang tu? 5 kali sehari nak pusing kaki tok ke kiblat gitu. Akulah Kenapa? Bukan sunat, harus. Siang ketuk. Tok kaki ngadap kiblat tu. Betul tak saya kata? Betul tak? Siapa nak ngangkat tok tu, kaki tu? Kayak gitu, kena akak pusing kat ni lah. Nak mayang, pusing kat tu lah. Sedap gamuk. Betul tak? Betul tak saya kata? Kalau kasih hak sama je hukum, je tak ada masalah. Tak ada pun. Dan apabila meninggal, orang yang nak meninggal, sunat kakinya itu menghadap ke arah kiblat. Apa? Orang yang mati, sunat kakinya menghadap kiblat. Letak kaki gitu. Kalulah haram, maka ulama kata janganlah letak seperti itu. Faham? Orang mati sunat kaki menghadap kiblat, betul Cik Izzah. Tengok kita. Dan siapa yang ajar tu? Tu saya tanya. Siapa ajar? Siapa khabar hadis haram tu? Makruh tu siapa letak hukum tu? Akulah. Nampak? Siapa yang letak hukum kata makruh tu? Ambil mana tu? Sedap gamuk. Kerekaan sang. Gitu. Gitulah Cik Yati. Wak bijak abah dah. Abah Huda dah. Cak dada belum. Tahu lagi? Sunat kaki tu ngadap kiblat. Soalan tidur tadi bukan orang sakit dan orang mati. Dah tidur sama kau. Bila begitu tak ada masalah. Hukum dia harus je. Cuma bila nak mati, sunat jadi hukum tu. Ataupun pas mati, sunat. Kalau tak ada berapa, harus je. Dia akan jadi sunat bila meninggal. Sunat. Orang sakit tadi, harus je letak kaki ngadap kiblat. Bagai gini nak mayang senang. Betul? Betul tak saya kata? Orang sakit, yang siapa nak akak dia pergi mari nak pusing lak kaki ni, nak pusing kat ni. Lepas tu lama kata harus saja. Mana ada? Hadis Nabi tak ada pun Nabi larang kaki ngadap kiblat. Ada. Siapa khabar tu? Sebab tu saya nak tanya. Tahu mana? Siapa yang royak? Tahu daripada siapa? Apa? Yang ulama larang, kalau hak Nabi larang, ada Quran di depan. Tak kira kiblat ke, tak ke. Quran ada di depan. Nah, kita agama. Hak tu haram lah. Ada nama Allah depan. Jiwa seterik. Tak kira kau kiblat ke, kau tak ke. Hak tu haram.
Faham? Awak bijak tu Ustaz semangat tu. Apa tu? Ayah long kata awak bijak je lah. Nak kata gana je lu. Okey, faham? Bapa Tok Siok, Tok Bilal, Tok Imam marah kalau belunjur tidur kaki ngadak kiblat. Kita tanya Tok Siok. Ulama larang kalau kaki ngadak ke rumah Tok Guru, ngadak ke Tok Guru. Tu tak boleh. Dari panggil kurang adab. Ngaki ngadak ke Tok Guru. Ustaz Azman, ya long aja tak kena kita ya long. Sejik surah. Kaki ngadak ke Tok Guru. Saya tanya ya long. Ya long tengah ngajar depan, Tok Toki kaki ngadak. Tu kurang adab. Ada ulama kata aku tidak pernah menghadapkan kakiku ke arah rumah guruku. Bukan ngadak kiblat. Rumah Tok Guru. Selalu sangat. Tu ayat long. Tengok ayat long kata selalu sangat dah tu. Dia main buat straight kaki. Nampak tak? Gitu. Kena kantok kayak gigi kalau buat gitu depan tak. Nampak tak? Faham? Gitu. Jadi kalau semayang ni, kalau semayang, kaki serbang tak dah pusinglah tak lain mek apa nak pusing ke Tok Guru tu? Pusinglah tak lain. Tak boleh. Kau ngadak kiblat kata tak boleh. Kau ngadak guru boleh. Padahal ulama kata kau guru jangan ngadak kaki. Kau kiblat tak ada masalah. Stik kaki tak Faham? Nampak lagi? Faham gitu? Dah tak Kena ngasih Nuruddin kasih balik. Tengok balik lalu. Jangan main. Kalau Quran tempat tinggi boleh tak? Tidur ngadak kaki ke Quran tak? Boleh kalau tinggi. Quran tu duduk tinggi. Jangan Quran duduk bawah. Tu seterik. Tu tak boleh. Dia panggil kurang adab dengan Quran. Quran kita kena beradab. Nampak? Kita buh ada gang gobok sampai ke latar tu. Buh susung Quran. Kita tu. Tu tak boleh. Sebab kaki, nampak tak? Mengadap Quran. Orang panggil tak comel. Bawah setara mana? Moleknya kalau boleh atas pada lutut lah. Kalau gobok tu atas pada lutut ada Quran. Tu tak apa. Faham? Buat rendah dengan tu jangan lah. Baik panggil tak beradab. Quran ni ulama ajar kalau ada gobok kan. Almari, Quran paling atas sekali susun. Lepas tu, kitab hadis. Itu adab kita. Saya operation mana nak tak boleh kena air. Saya kena tayamum ke macam mana caranya? Ya betul Cik Mohsin. Kalau operation tak boleh kena air, kena tayamum. Tidur menghadap kiblat. Tidur muka ngadap kiblat Ustaz. Hak sunnahnya Nabi tidur muka ngadap kiblat. Itu sunnah. Mana sunat tidur gitu. Apa? Kalau Quran di belakang orang solat di depan macam mana Ustaz? Kalau Quran di belakang orang solat di depan. Tak ada masalah. Kita rokok sujudkan Quran di belakang. Kita bukan niat nak hina. Tak boleh nak menghina. Niat nak hina tu tak boleh. Kalau gobok dah kan, Quran di belakang kita bayar depan. Jadi tunggih punggung tak ada masalah. Syekh Nazrul pun ngajar macam tu, hormat tempat letak Quran. Mesti lah. Hak ulama ajar. Hak kita saat ni tu cak dodo. Kita reka. Tak ada pun guru ajar gitu. Kan ada guru ajar gitu? Tak ada kan? Kita buat bijak. Hak ulama ajar, jangan kaki. Apa tak? Mengadap kepada kiblat, bukan mengadap kepada Quran, kepada buku-buku agama. Ada satu surah saya nak cerita, dia pakai lepoh. Aku dah tapi harap orang tua-tua dah. Tahu, dia nak kitab ni. Lepoh Ustaz Semang. Tu. Lepoh. Tak atas sum. Allah. Kejut saya tak. Tu tak boleh dah. Haram buat gitu. Ada ke nak kitab pakai lepoh kat latar lepoh gitu. Aku tengok, aku senang kenyek. Harap dah tuk-tuk dah. Sebab tu kata setengah tu guru ambil rehat letak. Mana boleh tak latar lepek sama dengan kaki. Sebab tu tak boleh ilmu dah. Ulama kata wajib kita beradab dengan kitab. Kalau nak dapat ilmu. Tak boleh kita. Tengok biasa tak tengok. Baba es panjang. Raja tak tengok baba es panjang. Dia pegang kitab kan. Ni. Baba es panjang pegang kitab gini. Dia tak buat gini. Saya pernah kena marah dah dulu masa duduk pondok. Bawa gini. Ni. Bawah pada tu. Dia nak kalau boleh gini. Nampak tak? Kalau boleh macam ni. Pegang kitab ni.
Biar kat dada ni. Jangan pegang bawah daripada dada. Dah belajar tu Ustaz. Dah. Lagi. Dakak tu. Dakak ni panggil memuliakan kitab di antara salah satu syarat nak dapat ilmu. Memuliakan kitab. Jangan main. Memuliakan kitab dapat ilmu kok ke? Ya. Itu salah satu syarat nak dapat ilmu. Memuliakan guru, memuliakan kitab, tu semua untuk dapat ilmu belaka. Apalah lepas kitab. Tu kata pok kayu aku tahu. Akulah. Okey. Ketiga, menghadap ke arah kiblat. Okey, jelas? Yang keempat, apa lagi? Berkomo. Berkomo. Okey, komo ni kan? Saya jawab, komo macam mana maksud komo? Kalau dia ubuh air dalam tu, dia telang. Dapat tak pahala? Ambil, deguk. Ambil, deguk. Ambil, deguk. Dapat tak pahala? Tak. Dapat. Tak dapat. Tak. Minum. Ini panggil minum lah deh. Duk. 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 Tu minum. Tu bukan komo. Okey, jawab lagi. Nombor satu dan apa? A'udzubillah dengan bismillah. Bukan komo tu minum. Okey. Dapat tak? Okey. Jawab. Dapat ke tak? Ubuh lagi. Tak gitu. Tulis gitu. Ikut mu lah tu. Nak tulis ke apa tu. Tulislah tu. Asal bahagia tu. Tulis. Tulis. Tulis tu. Ikut mu lah nak ubuh dia tu. Asal bahagia tu. Ubuh. Tak dapat. Ubuh lagi. Kakak. Rasa macam betul jawapan. Ubuh. Apa? Pilih 50-50. Jawapan dia ulama kata, boleh dah. Memasukkan air dalam mulut itu dah dapat pahala sunat. Tetapi mengeluarkan balik itu afdal. Faham? Ubuh je dah dapat pahala dah. Tapi ulama kata, afdal buangkan balik air daripada mulut itu. Nak tanya, dah mu ambil mana mu kata tak boleh dia. Aku gerang tu. Mu ambil mana dah mu ambil mana kata tak boleh. Kamu reka ni. Set reka ni. Set reka. Aku tahu dah. Set ni. Asal reka. Mujur jawab dua-dua walau. Kerekaan awakmu ni. Sedap gamak. Reka. Reka. Tengok dah kitab tu. Aduh, buat bijak semua ni nak suruh belebek ni. Mujur dah jawab lagi. Ya. September. Ya, bang. Katakan komo. Komo ni tak kira. Ulama kata ubuh dalam mulut tu, dia kalau bahasa Arab dia panggil madmadah. Madmadah. Confident tinggi tak teka je buat bijak kok kena. Alah bala awak ni. Alah bala kakak ni. Kalau Terengganu lah, bala kau kakak ni. Try mana tahu kena. Alah bala kakak ni. Kakak tu level A kakak ni. Ustaz punya gapo atas tu dah kok kerja. Kayak kita lah tu dah. Ingat ulama kata memasukkan air dalam mulut dan dia paling afdal sekali paling sempurna letak itu paling sempurna kamu. Kalau ambil ubur telang pun dapat dah pahala tapi kurang sempurna. Gitu. Ulama sebut. Yang kita tak dapat pakai pendapat saya. Betul. Batal puasa. Puasa suku. Ibn Ahmad. Puasa itu suku. Ni bak wudu, bukan bak puasa. Bagi pendapat saya. Tu pendapat saya. Jelas? Faham lagi? Alhamdulillah. Banyak sangat lah awakmu ni.
Tak tahu berapa ni. Black basket. Akulah benda gon ni mudah peh-weh. Mudah lepeh weh orang tu. Terengganu kata. Mudah lepeh weh dia ni. Faham? Koma ni yang paling afdal letak memusingkan air dalam mulut. Itu paling afdal dapat 100 pahala buat itu. Ambil. Dapat pahala 100. Kalau buah dapat pahala juga tapi tak 100. Gitu. Gitu. Faham? Kau mau gelegak tu. Mungkin 20 je kau pahala telang. Wah, tapi tak sepenuh pahala tak boleh 100. Oh, gitu. Kata ustaz telang air. Pahala kurang. Ya. Dia paling molek kali buang balik air. Tu je. Tapi tetap dapat buah dalam air, dalam mulut tu dapat dah pahala. Faham lagi? Buah je tu dapat dah pahala. Ambil buah. Dapat pahala. Telang ke, waktu baik mula ke, dapat dah. Sekali masuk dalam hidung, nanti kita ajar lagi. Sabar tu. Sabar. Air masuk hidung tak ajak lagi. Sabar, be. Buang kotoran sisa makanan dalam mulut. Ya. Kau mau menggelegak, lepas tu telang. Ngetarik-tarik gigi. Gitu. Okey, jelas? Dekat dengan puasa ni, buat kelas bab puasa lagi. Banyak soalan-soalan. Dan jawapan yang pelik-pelik. Betul. Puasa hari tu kita buat dah. Bulan puasa. Basuh tekak. Ni siapa sini? Sebab tu kata, kalau bulan puasa, tak disunatkan mubalaghah. Mubalaghah ni kalau hak biasa, sunat mubalaghah. Apa? Sunat madmaghah. Sunat mubalaghah. Kalau bulan Ramadan, tak sunat. Mubalaghah apa sini? Tu mubalaghah. Mana bersangatan lah buat tu. Faham? Gitu. Gelegak molek tak dah kalau dah faham kan kita. Gelegak bunyi. Dah. Ingat senang nak buat gelegak gitu. Malu kat orang. Siap telang tu. Dah tok jangan tau. Cekek tekak. Tok jangan orang tau. Tu nak buat gelegak gitu kan. Ubah kok. Sesak nafas pula. Telang. Ustaz musim bola ramai kata subuh. Biar ke dia dah. Buat dengan item. Mampu gitu. Buat dengan item. Jenuh sesak nafas tu. Dekat gigi basuh lagi. Tu buat gelegak tu. 3 orang tu. Ambil air mayang. Buat ni. Tu kan dia tua dah. Kan dia memang dia punya tu. Kena CPR pula tu lagi. Siapa nak CPR tu cakap apa? Cakap tangan seorang. Tu dia lah ganti asyik ni. Kalau tu susah nampak siapa nak CPR tu? Atu bacang boleh CPR tu. Tu. Mesti bangun. Ambil wudu. Tak sih. Saya tak ki lah. Tak ki hati aku geli dia kau. Susah nampak. Kalau tak lawak tak payah awak lah. Tok kata aku geli tengok nak mampu tu. Tok kata nak mampu tu. Sesak nafas. Raya tu. Tekan hidung kau mati tu. Mampu tu kutuk lagi. Kita tekan hidung tu. Aku lah. Bagi mati syahid. CPR ada kaki basuh. Kena buang lu kaki basuh. Macam-macam awak ni. Okey. Faham? Faham ke? Ataupun dipanggil madah. Itu dah. Ni madah dah. Sengaja nak suruh dia. Okey, yang kelima. Istinsyak ataupun masuk air ke hidung. Ataupun dipanggil istinsyak. Okey dah. Istinsyak. Tu dah. Istinsyak ni. Faham? Masuk air ke dalam. Bukan istinjak apa mi? Astagfirullahalazim.
Bukan istinja. Istinsya. Ada istinja. Istinsya. Bukan istinja. Akulah. Kodang sungguh awakmu. Istinsya tu. Ni. Aku adalah Isa yang tak punya. Cuma rasa cinta membara. Salah typo tu. Okey. Main nak ajar ni. Tengok. Istinsyak memasukkan air ke hidung. Dia ada dua cara dah. Ada dua cara untuk kita berkoma dan masuk air ke hidung. Mari saya tunjuk. Saya nak ambil bekas sikit. Kejap dulu deh. Ni air saya bawa. Ni air. Sekejap kena kita tengok dulu. Benda duduk gusti atas tu kerekang. Ada orang tak? Oh, ada orang. Ada. Dapat ada orang atas. Dapat ada bimbang ada orang. Lu gergung atas tu. Ada ingat ada orang. Ada orang kita bertiak kelas malam ni. Balik lah esok pula. Dah ada orang. Tengok dah motor ada. Tak apa. Okey, cara dia. Tengok. Dia ada dua cara dah. Ni tengok. Dua cara ni. Yang pertama. Kita koma saja dulu. 3 kali. Nampak? Koma dulu. Biar ke dia lah. Dia gergung orang ada di atas. 3 kali. Cara yang kedua, ni. Tengok cara kedua ni. Koma. Separuh. Masuk air ke hidung separuh. Koma separuh. Masuk air hidung separuh. Koma. Masuk air hidung. Nak tanya. Dua-dua cara tu, hak mana paling afdal? Jawab. Yang kedua-dua cara saat ni, hak mana paling molek sekali? Hak nombor 1 ke nombor 2? Sebab jawab. Yang nombor 2 paling afdal. Ya, pandai. Hak ni betul. Selakak sungguh. Hak ni betul. Pandai. Nombor 1, salah Cik Amidah. Nombor 2. Nombor 2 hak paling betul. Hak paling afdal, separuh. Buat sekaligus. Nombor 1 tu kurang afdal. Tapi dapat pahala sunat juga. Buat nombor 2. Ya, betul. Alhamdulillah. Ya, betul. Buat nombor 2 paling afdal. Buat gitu sama nombor 2. Bagus. Afdal nombor 2. Tapi buat nombor 1 pun tetap dapat pahala juga. Memang pedih sikit hidung. Orang tak biasa buat, dia pedih hidung. Tapi lama-lama dia tak pedih. Ustaz, nak buat perkara sunat ni kena niat juga ke? Ada ulama kata gini, sebab sebelum basuh muka tu kan kita dah niat wuduk. Ni kita niat, kita buat ni adalah untuk dapat pahala sunat. Nampak? Dia tak payah niat. Dia marikan dalam hati je. Kita buat ni adalah untuk buat sunat wuduk. Sebab kan kita akan niat di sini. Betul? Masa basuh muka, hak ni tak niat lagi basuh muka. Tak basuh tangan. Ni kita kalau kira ya sebelum niat. Jadi kita niatkan dalam hati kita ni adalah untuk membuat benda sunat wuduk. Maka dapat pahala. Faham? Sebab kalau kita basuh saja, basuh hidung ni, dapat tak pahala? Tak dapat. Kita niat, kita buat ni adalah untuk dapat pahala sunat wuduk. Ya, setiap apa hak lepas niat dah, dia baru dapat pahala. Ni kita tak niat lagi wuduk, betul tak? Niat wuduk sini. Jadi kita basuh air hidung sebelum basuh muka lah, betul? Nampak lagi ya? Gitu. Faham lagi? Nampak tak? Jadi kata ulama gini, saya ngaji Tok Guru kata, masa basuh tangan, kita niat adalah kita buat benda sunat wuduk. Sunat wuduk, maka dapat pahala. Sebab kita tak niat lagi. Kita niat lepas ni, barulah hak ia dapat pahala walaupun tak niat. Hak ni kita basuh tangan adalah kita niat untuk dapat pahala sunat wuduk.
Sebab kalau basuh tangan saja, dia sama tak betul? Basuh saja-saja. Tak dapat pahala. Kita sebab tu kena tahu. Mana kita niat ni adalah kita buat benda sunat yang berkaitan wuduk. Basuh ni. Kalau saja-saja belum ambil wuduk, basuh metok dalam hidung, air. Apa tak? Tak dapat pahala. Ustaz dah ajar dulu. Ya, saya nak duduk ni lah. Okay, faham gitu? Siapa tak faham lagi? Dia gitu. Kan Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kita buat tu adalah kita niat ni aku nak buat benda hak sunat dalam wuduk, ketika wuduk. Dapat pahala. Kalau basuh saja, buah air dalam hidung saja, hari ni contoh saya basuh buah air dalam hidung saja, dapat tak pahala? Saya jawab lu. Macam tadi saya bukan ambil wuduk, saya ambil buah saja dalam hidung, dapat tak pahala? Ambil air, buah dalam hidung, dapat tak pahala? Tak. Betul? Dan kalau sebelum wuduk, saya ambil ubah air dalam hidung, dapat tak pahala? Saya sebelum saya basuh muka ni, saya ambil saja-saja, saya ubah air dalam hidung, dapat tak pahala? Saya tak ingat benda, saya ubah saja, dapat tak? Sebab tu ya niat. Sebab tu kita niat ni, kita ubah air dalam hidung adalah nak dapat pahala sunat wuduk. Faham? Kalau saya kan, contoh, saya tak ambil air, saya ubah saja. Kan tak ada kan? Nampak tak beza dia tu? Nampak? Baru nampak kan? Sebab kita tak niat lagi. Kita niat masa basuh muka. Dan ni tak niat lagi. Start wuduk sini. Tapi kita buat sini tu, basuh tangan adalah untuk kata nak dapat pahala sunat wuduk. Sebab tu kena belajar dulu. Apa? Okey. Ni faham jelas dah? Kalau tak jelas betul tak? Selama ni tak niat sunat dah, lepas tu ya beza ya tu masuk air dalam hidung. Kalau tak ada niat benda, mana kita ambil saja-saja je tak dapat pahala tu. Ya harus je, betul tak? Harus lah. Belum kita ambil wuduk, kita saja tak harus. Dan nak dapat pahala sunat adalah kita niat dalam hati ni, aku buat benda sunat wuduk, baru lah. Aku buat ni benda sunat, niat sunat wuduk tu baru dapat pahala. Beza betul. Betul Syed ada. Beza buat saja dengan niat tu je. Sebab dia masuk air sama je. Lepas tu kena belajar. Kan, betul tak? Saya tak niat benda-benda, saya ambil, saya ubah air dalam hidung. Kan harus. Kita niat tu, rugi lama ni. Dah. Mana kita niat ni, kita masuk air hidung adalah nak benda sunat wuduk. Niat kita memang kita buat tu dalam keadaan sedar, kita niat ni adalah nak tu. Bukan kerana saja-saja dok. Bukan saja-saja nak masuk air ke dalam hidung. Dok. Ya sebenarnya kadang kita ada niat dah, betul tak? Kita masuk air ke hidung tu memang kita nak niat untuk pahala sunat wuduk. Dapat dah. Tapi kalau ubah saja tu, kan saya ni contoh, saya ubah saja-saja. Tu tak dapat pahala. Hilang pahala sunat. Dia kena ada niat. Lepas tu niat beza dia niat je. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sah ibadat itu dengan niat. Ubah saja, tak ada pahala. Kita ubah kerana nak dapat pahala sunat wuduk, dapat. Kalau ubah saja-saja, contoh saya tak ubah. Ni saya nak start sini lalu. Boleh tak? Saya jawab. Saya nak wuduk tu, saya nak start basuh muka lalu. Boleh tak? Saya jawab tu. Saya nak mula-mula sekali basuh muka dulu. Wuduk saya. Boleh? Boleh? Sebelum saya basuh muka, saya nak masukkan air dalam hidung. Boleh tak pahala situ? Saya tak ambil niat sunat. Saya ubah saja je. Sebelum saya memulakan membasuh muka, saya saja letak air dalam hidung. Dapat pahala tak saja? Saya tak niat ambil, tak ambil niat sunat. Tu saya ubah saja. Ada. Pandai tu. Jadi bermula niat di sini. Betul? Jadi saya ubah saat ni tu, kalau saya tak ada niat benda-benda, tak boleh pahala. Nampak lagi? Baru faham mana ni? Baru terbuka, betul tak? Baru terbuka. Gitu. Kan saya sebut saja, je tak dapat pahala. Nampak? Gitu kan? Saja je saya jumpa ni. Nampak tak? Baru terbuka malam ni dah. Gitu. Nampak lagi? Kalau memang niat nak ambil wuduk,
Dah gana Zat. Tu dapat kita niat tu kita basuh kerana niat buat sunat wuduk dapat pahala. Ni saya tadi saya tahu dah saya tak buh niat. Saya basuh saja nak ubuh. Hidung pedih hidung saya sebab saya gatal hidung, saya ubuh air. Tapi saya tak niat pun. Saya ubuh saja. Ada Imam Ghazali kata masa ambil wuduk baca niat kemudian sebut yang wajib dan sunat. Apa lagi? Ya lepas daripada kita niat wuduk. Hak ni sapu linga. Hak tu dah ayah dah. Sebab ia masuk dalam niat tadi dah awal. Kita niat ni saja aku wuduk. Ni sebelum wuduk. Betul? Sebelum niat wuduk. Nampak kan? Kan kita sebelum niat wuduk. Sebelum kita niat wuduk. Kita basuh tangan ke. Basuh berok ke. Apa? Ikutlah harus kan. Pasal ni baru ada niat wuduk. Dah masuk air dalam hidung. Ya sebelum masuk muka. Buh air dalam mulut sebelum masuk muka. Jadi kalau kita ubuh saja malah nak niat sunat, ubuh saja. Harus je benda tu. Dia takkan dapat sunat. Baru faham. Betul tak? Baru nampak malam ni. Gitu. Harus je saja. Nampak kalau kasih dah? Dah lama ni tak faham ke? Penting sangat belajar tahu ilmu baru jadi. Betul. Siapa tadi? Zaro deh. Zaro. Yo, betul yo. Apa? Beza sikit je tu. Kita dak niat dengan kita niat, dia beza. Saya nak basuh sini dulu dah saya nak start. Tapi saya nak ubuh saja dalam hidung. Tak dapat pahala. Sebab saya bukan niat nak dapat pahala sunat. Saya basuh saja. Saya gatal hidung. Saya basuh dulu. Dapat tak pahala? Tak dapat sebab saya bukan niat untuk wuduk. Saya niat gatal hidung, saya ubuh sikit air. Dia beza niat je. Betul, syukur seadanya. Betul? Apa lagi? Boleh beza dah? Tu. Alhamdulillah. Nampak? Jadi banyak lagi benda yang sebenarnya kita ngaji ni orang panggil tak kemah betul. Betul tak mu? Kita kurang faham betul-betul faham sebenarnya sebelum ni. Kita rasa gitu je. Kita tak ni nampak kan satu insya-Allah. Sebab itulah ngaji kena sokmo jangan tinggal. Rugi sangat. Siapa dah faham sikit-sikit tapi dia tinggal sangat rugi. Tapi alhamdulillah kita tengok kelas kita ni. Mana bersemangat tok walaupun 10.30 dia sanggup tunggu, sampai pukul 11.30 sanggup tunggu. Niat sunat Ustaz. Ya, niat kita basuh tu, niat kita masuk hidung adalah kerana sunat wuduk. Dapat pahala. Kalau kita ubuh saja-saja, tak ada benda. Tak dapat. Ustaz nak tanya, kalau pakai minyak rambut, kena cuci dulu ke sebelum wuduk, sapu kepala? Dia kalau minyak rambut tu, kayak gini jadi air dia. Saya jawab dulu. Kita ambil capung minyak rambut air tu. Ia akan jadi air dia. Saya jawab dulu. Saya ngaji, Tok Guru kata, Tok Guru berkhabar orang. Kita ambil sapu air, ia akan jadi air dia. Yang air mutlak yang bercampur dengan benda yang suci, yang larut. Dia akan jadi mutaghayyir. Pandai. Inilah yang kita mahukan. Anak murid kita, alhamdulillah. Dia takkan jadi mustakmal, Cik Mahani. Cik Mahani mungkin tu dah. Baru masuk kelas kita. Pandai dah. Tengok. Semua boleh jawab. Alhamdulillah. Air mutaghayyir. Bila air mutaghayyir, jadi ke tak wuduk dengan air mutaghayyir? Jawab. Dengan air mutaghayyir dia akan jadi sah tak wuduk kita? Air mutaghayyir. Tak. Dia mesti air apa? Jawab. Dia mesti menggunakan air apa untuk wuduk? Jawab. Mesti air apa? Air mutlak. Air mutlak ada berapa? Air mutlak ada? Cepat tu. Air mutlak ada berapa? Ada 7. Apa dia tu? 7. Apa dia 7 tu? Iaitu salasih. Yes. Alhamdulillah. Tengok tok-tok kita ngaji. Hebat. Saya tabik spring 2. Kepada tok-tok yang mengaji masuk kelas ni. Sebab apa? Mereka belajar tidak menggunakan kitab. Tetapi mereka belajar terus masuk ke dalam hati. Kalau kita kata kalau tak masuk dalam hati, maka malam ni dia tak boleh jawab. Jadi bererti dia jawab adalah semua itu ada di dalam kepala, ada dalam dada tok-tok yang walaupun usia dah lanjut.
Alhamdulillah. Tahniah tu. Tahniah tu. Alhamdulillah. Tu semangat tu. Yes. Nampak? Kalau tak boleh jawab. Okey, saya tanya lagi. Berapa jenis air? Kategori air berapa? Kategori air berapa tu? Tolong jawab tu. Cepat tu. Kategori air ada berapa tu? Cepat jawab. Ada 5, tengok laju. Yes. Apa dia 5? Mutlaq, musta'mal, mutanajis, mutaghayyir, musyammas. Tengok tuk-tuk dah. Jangan usah tipu lah. Syaitan dengung nak tipu tuk-tuk learning. Jangan lah. Syaitan, minta maaf syaitan. Learning bukan senang dah nak tipu tuk-tuk. Jangan main. Tengok. Alhamdulillah tuk-tuk deh. Alhamdulillah. Minta terima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Tuhan telah memberi faham ke tuk-tuk. Alhamdulillah. Tu. Maka orang yang tumpang mari tengok saja kelas kita sangat-sangat kerugian saya rasa. Sebab apa? Dia hanya sekadar tengok dan dia tidak mahu jadi seperti kita. Sungguh saya kata. Siapa yang lalu FIP depan video, depan muka dia, tiba-tiba dia lari, dia left, dia scroll, maka saya rasa sangat rugi. Dan dia tengok ramai orang faham, ramai orang gerti, tapi dia tidak rasa nak tu. Jadi rugilah. Betul tak? Dia swipe. Dia tak mau tengok. Tengok ni, ramai orang faham ni. 900 orang. Nah, yang kelas kita hak biasa ikut 800. InsyaAllah 800 tu hak istiqamah. InsyaAllah sangat-sangat beruntung. Ingat ada sebab Nabi kata dah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia, maka Allah Ta'ala akan berikan faham agama. Maka orang-orang yang boleh sebut tadi, dia dah faham agama. Berarti Allah Ta'ala nak beri kebajikan yang banyak. Maka sebab itulah saya kata, orang yang dah faham, teruskan istiqamah. Ingat, kayak ada gangguan, ataupun orang panggil, ada cobaan, ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sungguh saya kata. Tengok Ustaz Azman pun ni. Tengok Ayah Long tu. Orang dah ada ilmu. Orang dah mengajar. Anak murid ribu-ribu. Ada dalam kelas ni. Nak katakan lagi. Betul tak saya kata? Betul Ayah Long? Tengok Ayah Long semangat lagi. Saya boleh sebut tadi. Apa? Ayah Long tu. Kalau saya jujur, saya kadang-kadang kelas Ayah Long pun saya tengok-tengok kita, saya pun tubik. Saya sungguh. Tapi Ayah Long, saya respect spray 2 tabik. Nampak? Dia boleh ajar orang, boleh sebut satu-satu lebih banyak dari kita. Tapi dia ada juga kelas ni. Nak katakan ni. Betul tak? Kalau saya masa ni, long dah, dari tadi dah mengajar garik adik lepas tu pukul 9. Ni, tengok orang joget pula lah hal ni. Ku pandang-pandang adik dari seberang. Kalau saya lah masa ni, dah puas dah. Tapi ayah long tengok tetap ada. Saya ni jahil bosku. Tengok. Inilah orang alim. Kita malu lah. Dah apa tak mahu tengok. Tak mahu dengar. Ayah long orang boleh ngajar dah, boleh nerang lebih dalam daripada ni. Ada lagi. Duk dia sama dengan kita. Nak katakan ni. Bukan benda mudah ni. Ustaz Zahyun pun jangan kelas ni. Saya kita, saya cadar dah tambuh. Malu kita, betul ni. Ayah long ada sama betul. Kalau buat-buat, ia tak tahan lama. Sungguh. Kalau kita buat-buat, ia tak tahan lama. Saya rajin dah buat-buat. Tak jadi. Ia biasa memang daripada hati dah. Tengok yang long. Ada sama tiap malam. Betul tak? Kalau buat-buat, ia tahan 2 hari, 3 hari. Berarti tak jadi dah. Kalau buat-buat lah. Saja nak tunjuk ke orang. Tak tahan lama. Kalau betul, tengok ayah long. Daripada setahun dah ni. Ayah long ambil keberkatan majlis ilmu. Tengok. Ustaz Nasir Wahab pun ada. Nampak Ustaz Nasir boleh ngajar orang tu dia lagi banyak daripada kita tahu dah. Tapi tetap ada. Nampak? Sebab tu malulah kita dah. Sungguh malu kepada orang-orang alim. Yang orang alim sangat mana nak duduk majlis ilmu ni. Kita dah lah tak alim. Dah lah tak reti. Dah lah cak dada. Cak dada sikit dah. Sekeru. Nampak? Dah ambil peluang. Tengok orang ni daripada kosong. Siapa nak tanya Nolan ni? Siapa yang daripada kosong ikut kelas ni, hari ni rasa banyak benda faham? Cakap tangan. Siapa yang mula-mula kosong tak tahu benda, tapi ikut kelas ni, sekarang ni, banyak benda tahu. Geti. Saya jujur dah, saya nak tengok.
Sebab itulah orang-orang hak baru masuk malam ni, tulang terlintas, FIP, mari ikut kelas ni. Percuma je tak ada bayar orang. Tak ada. Percuma je. Tengok ramai mana dah. Ramai mana dah yang asal tak faham, learning reti satu. Ustaz Azman yang faham dah pun masih lagi kekal dalam ni kerana nak duduk majlis ilmu. Alhamdulillah. Apa? Sebenarnya Allah Ta'ala nak beri faham. Tu. Allah Ta'ala yang nak beri faham sebenarnya. Kalau Allah Ta'ala tak beri faham, tak faham juga. Okey? Dulu nak basuh najis pun tak pandai. Dalam ni kira, yakin tak ni nak basuh najis? Cik jawab seorang. Yakin tak hari ni, kalau kita nak basuh najis sendiri, yakin tak? Kita kenal tak pergi air? Kenal. Kita tahu dah air mana yang boleh, air mana yang tak boleh. Cara macam mana nak wuduk, kita dah reti. Macam mana cara nak basuh najis mukhaffafah, mutawassitah, mughallazah, kita dah reti. Dah nak benda. Tapi hebat saya tengok kelas ni, hebat kelas ni adalah tidak memakai buku. Betul tak? Sebab tu saya respect kepada tok-tok kerana mereka tidak memakai buku, tidak memakai kitab. Mereka terus dengar, tup lekat sini. Sebab tu saya bila tanya, mereka boleh jawab. Berarti mereka faham. Mereka reti. Sebab tu saya respect kepada tok-tok. Sungguh. Tanya tok-tok, ada buku tak? Tok-tok ada kitab tak masa ni belajar ni? Ada tak kitab yang sebelum ni hak tok boleh jawab tu, ada tok tanda tak? Ada tak tok tulis-tulis? Ada hak tulis, tapi kebanyakan saya rasa tak ada tulis. Sambil nyeng kan? Ni hebat ni, sambil nyeng kan? Kenapa? Sambil ni. Tok betul tak? Sambil telefon jatuh atas muka. Saya boleh jawab. Ngatuk mata. Sambil nyeng kan atas katil. Tu nampak dah seorang atas katil tu. Asal neput. Tu seorang negak tu. Ingat kita tak nampak ni. Tu negak seorang tu. Tu duduk atas. Tu duduk atas sofa. Tu duduk dapur. Tu duduk basuh pinggang. Tu duduk dalam limuk. Aku kata dah. Tapi boleh ilmu. Jangan main. Asal ni pun kita nampak belaka dah ni. Jangan kita tak. Duduk bagi. Duduk kebaratang pun ada. Tengah jahit. Nampak? Tapi boleh jawab. Jadi sebab tu saya respect. Mana sangat-sangat mana saya rasa berkesan lah. Betul tak? Rugilah sungguh kata Tok Guru. Tok Guru saya pesan semua. Mengajilah sementara ada orang nak mengajar. Sebab suatu hari kalau tak ada orang nak mengajar dah, mu nak mengaji dengan siapa? Mu nak belajar dengan siapa? Contohlah orang hari ni. Wak faham-faham dah ni. Nampak? Suatu hari contoh saya tutup kelas ni. Saya dah mengajar dah malam-malam gini. Nak belajar dengan siapa pula? Nak ngaji dengan siapa? Ya tak ada apa, ustaz lain ada lagi. Saya kata sungguh. Kata Tok Guru pesan semua ni. Ngajilah masa sementara ada Tok Guru nak mengajar. Kayak gitu Tok Guru mati. Nak ngaji dengan siapa? Nak belajar dengan siapa pula? Dengan Kak Rah. Nak belajar dengan Kak Rah. Oh Kak Rahim, ada nak ngaji dengan mu ni Kak Rahim. Terima kasih Cik Alina. Terima kasih Pak Cu. Nak belajar dengan Kak Rah pula. Kak Rah mu bolehlah halus. Kadang-kadang iya sungguh kau tu. Jatuh gaung kau. Apa? Kak Rah mu ni mai. Nak cerita kadang-kadang betul. Kadang-kadang jatuh gaung juga tu. Bahaya lah Ustaz. Ustaz lain berbahaya. Sungguh. Dan berbayar RM50 sebulan, 100 sebulan, 200. Jadi tak payahlah Pak Ucuk ni. Marilah ngaji dengan kita ni percuma je dah, tak ada bayar. Tapi kena tahanlah sikit mata sebab kita start 10.30. Terima kasihlah semua yang beri ni. Saya jatuh gaung sama-sama. Siang gagak-gagak. Rugi sungguh lah. Kita umur nak cerita dah. Tok-tok yang umur dah 60. Semakin hari semakin pendek umur kita. Semakin hari kita semakin hampir bertemu dengan Allah. Ingat dulu lama dah kita habiskan masa kita kepada benda lain. Sampai agama yang basic pun kita banyak benda tak tahu. Hak saya ajar tu, saya ngajar tu, saya ngajar tu itu paling asas. Paling asas.
Dan Alhamdulillah saya respect juga kepada tok-tok yang dalam TikTok hari ni, yang dalam kelas ni, kerana mereka bukan sahaja belajar, tetapi dalam masa yang sama mereka menyediakan untuk orang belajar. Untuk makluman kita bersama, kelas di Mada Center sekarang ini pelajar sudah 101 orang. Kita buat secara percuma 101 orang mari belajar di Madas ni, tidak ada bayaran sedikit pun. Sebab tu mari Ustaz Ahmad tadi, Ustaz Ahmad dia kata saya sangat terkejut lah. Dia kata macam mana Ustaz boleh buat percuma? Kelas ni setiap hari, setiap malam buat secara percuma, tak ada bayaran. Saat ni baru dia nak mari hantar anak dia. Dia kata saya rasa kagumnya sebab satunya percuma. Saya mikir banyak kali, dia kata. Betul ke percuma? Ya, tak ada bayaran. Kita ada 100 orang dah, pelajar 100 orang. Jadi macam mana boleh operasi? Kerana tok-tok semua. Sebab tu saya respect. Nampak? InsyaAllah tok-tok kalau kekal dalam macam ni, insyaAllah syurga balasan dia. Nampak? 101 orang kat Zahrang. 101 orang. Kat lain dia kata tak bayar. Nampak? Macam mana Ustaz boleh buat percuma? Saya kata, sebab tok-tok ni lah. Saya boleh buat percuma, tak ada bayaran sampai hari ni. Kita tak ambil sesen daripada duit pelajar. Tak kira dia orang kaya, tak kira dia orang miskin. InsyaAllah kita kalau boleh kekal sampai hingga mati tu. Boleh tak? Boleh tak tu? Kita kekalkan kelas kita ni untuk ajar belajar pelajar-pelajar ni kekal sampai kita mati. InsyaAllah hari kita mati pun kita akan dapat lagi pahala yang besar. Faham kita mati pun kita dapat pahala yang besar tu. Tok jangan tu sangat dah dengan dunia tu dah. Ingat, Tok lama dah main dunia. Tok suatu hari Tok nak tinggal dah. Mungkin seminggu lagi. Mungkin sebulan lagi, mungkin setahun lagi. Sebab tu saya pun tidak mengharapkan sangat kata saya nak kupur duit untuk saya. Tak. Kita nak pakat saya hanya tolong. Sebab itulah tok-tok kalau semangat, jom bersama dengan saya. Saya bukan, walaupun saya CEO, saya tak ambil gaji khas untuk saya, tak ada. Sebab tu saya nak sama-sama kita senang insya-Allah. Kita semangat belaka dalam kita nak orang panggil nak mencari pahala yang sebanyak mungkin sebelum kita mati. Sungguh saya kata. Sebab kita buat kebajikan di sini bukan sahaja belajar Quran, tetapi macam-macam kebajikan yang kita buat, insya-Allah semua itu akan diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada tok-tok. Rugi sangat. Sebab tu kita pun alhamdulillah dah buat keluarga Madas. Sekarang ini lebih kurang ahli 2,000 orang. 2,000 orang yang masuk ahli keluarga kita. Ada orang tanya saya, dah Ustaz, apa kelebihan masuk ahli keluarga Madas? Ni, dengar 937 orang adalah siapa yang masuk ahli keluarga Madas. Ingat, kita adalah satu keluarga. Apabila Tok mati lagi, insya-Allah kami di Madas akan niat pahala segala kebajikan yang di Madas buat. Ya Allah, sampaikan pahala kami kepada keluarga kami ni. Mana yang daftar saat ni? Jadi sebab itulah tok-tok jangan bimbang dah lepas ni. Kalaulah ada anak-anak tak heran hari ni, anak-anak tak cara kita, anak-anak dia tak tu pun kita. Tak apa, kita ada keluarga Madas. Ya Allah, kita kan banyak kebajikan kita buat sini. Maka setiap kebajikan, sekecil-kecil kebajikan sehingga sebesar-besar kebajikan, ya Allah, 2,000 ahli keluarga Madas ni, ya Allah, engkau sampaikan, ya Allah. Maka tok dalam kubur lagi senyum je. Sebab itulah siapa nak masuk keluarga Madas boleh. Kita tidak menghakkan siapa sahaja dibenarkan. Dan suatu hari insya-Allah hari kiamat lagi, nama-nama yang daftar ni, kalaulah takdir saya masuk syurga, saya akan cari semua. InsyaAllah ni janji saya lah. Ustaz Azman pun saya minta tolong, kalau Ustaz Azman masuk syurga, Ustaz Azman tolong cari nama-nama ni. Kerana mereka pernah bersama dengan kita dulu. Saya janji ni. Kalau saya masuk syurga lah. Tapi saya nak pesan juga, kalau tak nampak saya dalam syurga, tolong cari. Dah, sebab saya ni jahat sebenarnya dah, minta maaf. Kita belakang jahat, depan je baik. Kalau tak nampak saya dalam syurga, tolong cari. Khabar, ya Allah, dulu pernah belajar dengan saya. Nampak tak? Tarik saya seorang. Kan, mesti ingat lagi, ulama kata dalam syurga, kita akan mengulang balik apa yang pernah kita lakukan di atas dunia. Kita akan cerita balik, ingat tak pukul 10.30 dulu kita biasa ngaji. Ingat. Ustaz mana? Ustaz Hak nyanyi sokmo tu. Hak suara tak sedap tu. Hak nyanyi lagu macam-macam tu. Mana tak ada? Tolong cari saya. Tapi ingat saya janji kalau saya masuk syurga, saya akan cari semua tok-tok hak ada nama ni. Sebab saya kenal dah.
Hari malam-malam ni saya tengok semua dah. Kak Rahnya, Umi Hananya, Kak Waninya, Ustaz Azmangnya, saya pernah sebut. Maka insya-Allah saya akan kabar kepada Allah, ya Allah, tolong. Dan ulama kata orang alim ini, orang ulama ini boleh memberi syafaat kepada murid-muridnya sekalipun muridnya itu beribu bintang di langit. Nak tendiri. Kalau kata 900 orang ni, insya-Allah saya cari semua 900 orang. Tapi hak ada nama lah. Hak tak ada nama saya tak kenal. Sebab tu saya nak isi borang sikit, bagi nama mana dalam catatan saya. Okay, insya-Allah jangan bimbang. Tok-tok jangan bimbang. Biarlah anak tok tak heran ke tok, anak tok hadiah Fatihah, anak dia tok hadiah Yasin, jangan bimbang. Insya-Allah kami di Madah sentiasa ingat ke tok. Tok pernah belajar dengan saya. InsyaAllah hari tok mati pun, hari tok lepas mati pun, saya akan kirim pahala ke tok. Ya, sama insyaAllah. Okay, jelas? Alhamdulillah. Kita pun lajak dah. Kita pun lajak dah kat ke-12 dah malam ni. Galik pula, betul tak? Dah galik pula malam ni. Alhamdulillah. Sebab itulah kalau siapa-siapa ada dah, boleh dah mari sekali kurang-kurang kita tengok kenal. Kak Zah saya kenal dah, saya tengok dah. Nanti dalam syurga kalau saya tak jumpa Kak Zah, saya akan cari Kak Zah. Sebab saya kata kerja tengok dah. Kak Rah saya pasal jumpa. Kurang-kurang saya akan cari. Mana Kak Rah ni tak ada ni. Saya akan cari. InsyaAllah semua yang ada daftar tu, nama-nama tu, saya dengan Ustaz Azman, kalau masuk syurga, saya cari. Jangan bimbang Tok dah. Tok jangan bimbang. Sebab kita ingat, ya Allah, aku setiap malam bersama dengan mereka, ya Allah. Dengan mereka lah, ya Allah, aku boleh buat tepat ni, ya Allah. Aku boleh sebut agamamu, ya Allah. Ya Allah, berilah kepada aku izin untuk aku cari mereka, nak ajak mereka masuk syurga sekali, ya Allah. InsyaAllah, ni bukan benda gurau-gurau dah. Sebab Nabi sebut dah. Sebab ulama sebut dah. Guru itu boleh beri syafaat. Sungguh, Ustaz Azman, ngaji dengan Ustaz Azman, jangan bimbang. Ustaz Azman masuk syurga, insyaAllah Ustaz Azman tak akan lupakan. Ngaji dah, jangan mari sekadar tu je. Jangan. Jadikan ada guru, kita ikutlah guru mana-mana pun. Semua guru akan diberi kelebihan oleh Allah untuk beri syafaat kepada murid-murid dia. Ambil. Jadi kita alhamdulillah ni, walaupun kita tak pernah bersua, kita tak pernah berjumpa, tapi ada semua dalam ni. Saya nampak nama-nama ni, insya-Allah. Saya kenal Qadir, saya kenal Zaitun Abdul Ghani, saya kenal di Usia Senja, saya kenal Cik Putih, saya kenal IRC Collection, Faizah, Cik Abidah, Kak Siti, insya-Allah. Okey, habis itu. Saya sebut Munjemi, ramailah. Sebab tu kalau ada nama tu di tu kita, segala kebajikan yang saya buat sini, saya akan hadiahkan. Tok jangan bimbang Tok. Tok dalam kubur lagi senyum Tok. Malam-malam budak ngaji, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Maka setiap malam pahala akan dimasukkan ke dalam kubur Tok. Sebab percuma tu kita buat. Sebab ada orang kata kan, Kak Su juga Ustaz boleh. Semua orang kata dah ni kan. Saya Ustaz, insya-Allah semua. Sebab itulah, ada juga Ustaz tadi kata, mana jarang kita dengar ada learning orang buat kelas percuma. Sebab semua bayar learning. Betul tak? Saya Ustaz tak kenal mana nak ingat. Ya, sebab itulah mari jalan sekali kurang-kurang. Supaya kita pernah bertetang mata. Nampak tak? Sebab ada orang tanya kan, Ustaz betul ke percuma semua? Ya. 100 orang ni. Berapa orang guru? 3, 4. Nampak? Kita bolehlah bayar insya-Allah sekarang ni. Sebab apa? Dah mari mana duit tu? Kerana ni. Sebab tu saya kata saya tabik spring dengan Tok. Walaupun Tok dah hama tua, Tok semangat belajar dan Tok semangat juga untuk buat kebajikan sehingga terbinanya kelas ni. Nampak tak? Dulu pernah tak? Okey, habis itulah. Sikit nak cerita. Ingat tak masa mula-mula sekali kita nak buat kelas ni? Kan saya ada cerita hasrat saya kan? Hasrat saya ni dulu kan, mula-mula sekali masa tu kita tak ada buat kelas ni. Kita tak ada sewa bangunan ni. Sikit dah apalah je lebih, tak payah doa lagi. Nanti. Saya kata, apa kata? Kalau kita buat satu kelas yang kita buat percuma, kita beri budak-budak belajar Quran. Betul? Saya tak buat pondok, saya kata betul tak? Kalau buat pondok, makan masa yang sangat lama. Saya rasa, bertahun-tahun kurang-kurang. Kena cari tanah. Kena buat pembinaan. Nampak tak? Kadang-kadang kita tengok sedih. Ada di antara pondok yang tanah dia bereka, tiba-tiba pelajar hanya 10 orang. Kadang-kadang tiba-tiba pelajar hanya 20 orang. Jadi tok yang wakaf tanah sampai 5 hektar, 6 hektar, 10 hektar,
maka manfaat dia tu sangat nipis. Nampak? Sebab 10 orang je. 10 orang tak perlu tanah 10 hektar. Nak ambil pelajar 20 orang tak perlu tanah 5 hektar, tak payah. Jadi sebab tu saya fikir kalau nak supaya tok ni dapat pahala dengan cepat. Pahala yang maksimum. Saya pun duk fikir apa kata, saya pun cari kedai ni. Alhamdulillah, dan masa tu kita kumpul, baru berapa bulan kita dah dapat pahala 100 orang pelajar sudah belajar di sini. Setiap malam kita dapat pahala segera dah. Nak benda gitu. Betul tak tu? Lah ni ada 101 orang. Setiap malam. Tok dah dapat pahala. Tok jangan bimbang tok. Sebab tok yang menunjukkan kebajikan. Sebab tu saya kata kalau saya buat pondok lagi, kalau saya buka besar-besar, tiba-tiba ada 10 orang je. Tok sangat rugi. Tok habis duit banyak dah. Hak ni, tok jangan bimbang. Walaupun tak habis banyak, maksimum pahala. Siang ada juga 10 orang budak ngaji. Malam, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ada. Hari Jumaat ada tok ngaji. Hari Sabtu ada kuliah duha. Dan segala kebajikan lain lagi. Maka kita telah capai. Alhamdulillah. Baru masa 3 bulan sahaja. Ingat ni madah ni kita buat ni baru hanya 3 bulan sahaja. Dan kita dapat kumpul 2,000 ahli untuk bersama dengan kita. Lagi sebab tu saya nak buat satu lagi. Satu ahli lagi. Bukan satu ahli, satu program. Iaitulah orang yang sentiasa bersama dengan saya tu. Yang masa susah senang saya, yang memang bulan-bulan akan beri infak untuk kita teruskan program ini, maka saya berjanji hari kematian dia, saya akan hantar budak pondok ataupun minta budak pondok 80 orang untuk solat jenazah untuk dia. Saya berjanji, saya akan hadiahkan sekali khatam Quran untuk tok ni. Satu lagi, saya berjanji saya akan insya-Allah beri sagu hati kepada keluarga tok ni kerana saya menghargai, terima kasih tok bersama dengan saya ketika hidup. Dan tok jangan bimbang, saya berjanji saya akan hadiahkan sentiasa pahala kepada tok. Biarlah anak tok tak heran ke tok, anak tok ambil rebut harta tok. Tapi saya tak ambil harta tok, saya tak ambil. Faham tak? Harta tanah tok, rumah tok, kereta tok, gelang tok, saya tak ambil. Lepas sebab tok dah lama dah bersama dengan saya. Walaupun tok beri RM1 sebulan ke apa, kerana jadi bersama dengan saya akan ingat tok walaupun tok dah mati 10 tahun. Saya akan kirim semua ke tok. Sebab tu saya nak nama lagi. Saya akan nak beri CJ penghargaan satu. Siapa nak jadi ahli, panggil ahli khairat ataupun ahli infak setiap bulan tu istiqamah bersama dengan saya, nanti ada satu borang lagi saya nak beri. Percuma je isi borang tu tak payah bayar benda dah. Percuma sahaja tak payah. Cuma kalau saya nak minta lah jasa baik tok-tok, beri sikit seorang je sumbangan. Ikut tok nak beri berapa? RM1 jadi. RM5 jadi. Ikutlah. Nah, jadi ingat, saya akan ingat jasa tok ni semasa tok hidup. Mungkin tok dah lama dah dah. Ini realiti dah. Bukan saya nak suruh tok mati cepat. Tapi realitinya, tok sebenarnya sudah tidak lama dah untuk duduk di dunia ni. Sebab tok fikirlah. Ada orang kata saya tambuh. Bayangkan kalaulah anak kita, bayangkan saja. Anak kita hari kita mati, dia kata tak apalah 10 orang dah mayang jenazah. Kita ingat, mati tu sekali seorang. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 5 kali. Mati sekali seorang. Jadi kalau boleh, saya nak tok yang pernah bersama dengan saya, hari dia mati adalah hari yang special. Hari yang istimewa. Iaitu saya nak minta 80 orang solat jenazah. Kerana dalam hadis Nabi Nabi kata, apabila 100 orang solat jenazah untuk seorang tu, maka dia mendapat syafaat daripada 100 orang yang solat jenazah dia. Nak benda guys. Lepas saya tak ambuh, tok mati 5 orang, 2 orang mayang, 3 orang je semayang. Tak ambuh. Saya nak special khas kepada tok-tok yang bersama dengan kita ni. Masa hari mati, tok dapat solat, budak pondok solat jenazah untuk tok. Tok dapat sekurang-kurangnya satu hadiah khatam Quran untuk tok bawa ke dalam kubur. Lepas tok mati pun saya sentiasa ingat kepada tok. Dan ingat pahala tok tu tak berjalan walaupun tok mati lagi. Ya, tua muda mesti mati. Ingat Sebab tu saya nak tanya, nak pun boleh, tak ambuh pun tak apa. Sebab ini bukan paksaan, ini hanyalah anjuran. Kalau siapa-siapa yang rasa, tak ambuh, saya tak apa, anak saya ada dah. Silakan. Kami jauh Ustaz, Umi wafat, tak ada masalah, jauh pun. Kita akan buat solat sunat, solat jenazah ghaib. Solat jenazah ghaib. Apa? Solat jenazah ghaib. Sebab tu satu Malaysia boleh. Bukan Terengganu saja.
Letak juga nama anak kita seorang. Kalau anak kita mati umur 16, umur 17, kita akan solat juga jenazah. Apa? Sebab kita tengok lah ni kadang sedih juga. Ada budak-budak yang mati, ada orang yang tak boleh semayang jenazah ramai-ramai. Dia kata tak apalah budak lagi. Tak, bila dia dah balik, pahala dosa dia tetap sama macam kita. Jadi, Tok jangan bimbang ni, saya nak pesan segi, kalau isi barang ni lagi, Tok pesan kepada waris. Tok pesan kepada anak Tok, kalau Tok mati, tolong telefon kita. Jangan buat senyap. Tok telefon khabar wadang, kalau mak mati, mun telefon nombor ni. Sebab kalau Tok nak khabar kita tak tahu. Jadi kita tahu kayak gini, kita akan uruskan. Anak Tok tak payah bimbang dah. Anak Tok tak perlu keluarkan duit pun. Tak payah. Solat jenazah dok pondok-pondok, kita yang bagi sagu hati. Baca Quran, RM300 dan nilai sekali khatam RM300. Tok tak payah keluar duit dah. Anak Tok tak payah keluar duit. Kita akan keluarkan duit untuk Tok. Nampak? Dan kita akan hadiahkan pula kalau bulan Ramadan, tahlil dengan bacaan Quran khas untuk tok-tok yang pernah beri sumbangan kita ni. Sungguh kata. Pesan dah Ustaz pesankan anak-anak tu. Kayak gini kita WCJ khas beradang ni. Siapa yang nak masuk program ni, kita akan WCJ khas. Tunjuk CJ ni dah. Kita tak nombor telefon kita situ. Pesan kalau mak mati, mun telefon. Saya akan urus. Tak apa. Anak tok tak payah fikir hak ni. Ni bahagian kita. Bahagian saya yang akan urus hak ni. Jangan bimbang. Boleh, insya-Allah. Siapa tak mahu pun tak ada masalah, ni bukan paksaan. Sebab ramai dah yang memang nak, tak ada masalah. Sebab itulah fikirlah masing-masing. Ingat mati sekali seorang. Kalau nak boleh, kita nak kurang-kurang 80 orang budak pondok mayang jenazah. Kalau Tok nak, jom mari bersama dengan saya. Kalau tak mahu pun, saya tak payah carilah. Saya tak payah cari dah. Okey. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semua. Okey, jadi siapa nak tu WhatsApp nombor ni Kita bukan nega dah. Kalau orang kata ustaz nak nega, saya akan ambil yuran setiap kali saya ngajar. Kalau lah orang kata ustaz ni nak nega ni. Kalau saya betul-betul nak nega, maka hari ni saya akan ambil yuran. Saya akan ngajar tiap-tiap malam, saya akan ambil yuran sebulan RM10 dah. Maka sudah berapa ribu saya dapat sebulan. Kalau ada orang kata ustaz nak nega tu, nak pitih orang tu. Kalau saya betul-betul nak nega, saya akan minta yuran. Siapa tak mau masuk ikut mu. Nak, saya ngajar separuh je, lepas tu nak tahu lagi, bayar. Ada tak? Raja tak tengok orang gitu? Dalam TikTok ke? Yang ngajar separuh, nak tahu separuh lagi, kena bayar. Masuk yuran. Sebulan RM100, RM100. Kalau saya betul-betul gitu, saya akan buat macam tu. Tapi saya tak mahu duit-duit tu, saya nak cuma kita boleh menjalankan apa yang kita ada hari ni. Teruskan. InsyaAllah sampai Tok mati dah. Tu. Ya, saya ngajar separuh. Lepas tu bang, nak tahu lagi, masuk kelas saya, khas, bayar. Bayar 100 sebulan saya nak. Dah bayangkan kalau ada 1,000 orang, contoh 1,000 orang setiap malam, dia nak tahu, dia pun masuk, 100 sebulan, saya dapat berapa sebulan? Saya jawab. Kalau RM100, ada 1,000 orang masuk kelas saya. 1,000 orang, dia bayar RM100 sebulan. Berapa Kalau 100. Saya dapat apa? Kena beli buku, barang dia orang. RM100,000 sebulan saya boleh. Nampak? RM100,000. Beribu tangan saya. Nampak? RM100,000 sebulan. 2 bulan, 3 bulan, setahun, juta wang saya. Betul tak? Tok-tok lah sungguh contoh lah. Kalau saya buat yuran, agak-agak tok nak masuk dah kelas saya. Saya minta RM50 dah sebulan. Tok nak masuk dah kelas saya. Kalau saya nak buat khas, bayar. 50. Dengan pahaman apa hak tok faham hari ni belajar dengan saya nak minta RM50 je seorang untuk belajar lebih lagi. Tok nak tak? Tengok ramai mana dah setuju. RM50 je. Murah dah. Nak kan RM50 sebulan faham macam ni sampai daripada kosong sampai hari ni saya minta RM50 tok tak ngira pun. Nampak? Gitulah. Ya, saya jadi orang kaya. Tapi sebab itulah saya kata, saya tiap-tiap malam ni saya tak ambil duit. Yang pertama sebab apa? InsyaAllah saya nak hadiahkan pahala semua ni untuk mak raya. Sebab itulah ingatlah kita di madah ni, kita tak lupakan orang mati. Saya akan ingat sama mak saya nak hadiahkan lah. Sebagai hak letih saya ni, ya Allah, kau sampaikan pahala. Untuk mak, untuk ayah. Mak ayah saya dapat pahala banyak.
Nampak? Sebab apa? Setiap malam saya memang khah pahala hak saya. Kalau ada pahala ni, ya Allah, kau hantarkan. Saya nak pergi ke mak saya je. Makna bayar orang tu untuk mak dah. Biar mak senang dalam kubur lah. Benda senang dalam kubur. Terima kasih semua. Dah habis itu. Okay, doa ni insyaAllah. Pukul 12 lebih dah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Wazukna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin. Walhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.